Saya start daripada kedai kecil lah, kedai kecil yang pakai kanopi. Saya start 2012 tu burger Ramly, lepas tu saya cuba buat burger bakar. Sama lah dengan roti john tu sekali. Lepas tu baru kita buat western dan sampai sekarang. Macam roti john kat sini, kalau bulan puasa dia ada 24 jenis roti john. Kalau tak bulan puasa, kita niaga sekitar dalam 8 jenis lah roti john. Tapi kalau bulan tak puasa, kita ada jual burger, kita ada jual western. Kalau bulan puasa je kita stokkan semua. Untuk yang nak makan kat sini pun kita tak buka meja. Burger Ramly tu dia ada nama Boss, BOSS kan. So saya beli roti Boss tu hari-hari. Yang solo tu saya dapat sebab saya pernah dulu waktu kedai kecil tu saya dikelilingi dengan customer 15 orang macam tu. Dan saya boleh siapkan dalam masa 15 minit tak siap. Saya mungkin boleh buat seorang, solo. Macam itulah. Boss Burger solo. Tapi sekarang tak solo lah.